Bayangkan sebuah tangga. Tangga itu tidak tinggi pada mulanya, hanya beberapa anak tangga, tetapi setiap anak tangga membawa kita lebih tinggi. Begitulah juga dengan buku. Setiap halaman yang dibaca adalah satu langkah ke hadapan. Setiap ilmu yang dipelajari adalah satu anak tangga menuju kejayaan. Persoalannya hari ini, adakah kita benar-benar menggunakan buku sebagai tangga untuk naik lebih tinggi? Kerana satu hakikat penting dalam dunia pendidikan ialah ini, buku adalah tangga kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anak-anak murid yang saya kasihi, sejak dahulu lagi, buku menjadi sumber ilmu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui buku, manusia belajar tentang dunia. Melalui buku, manusia memahami ilmu pengetahuan. Melalui buku, manusia membina tamadun. Namun dalam dunia moden hari ini, kita melihat satu perubahan yang sangat menarik. Ramai murid semakin kurang minat membaca buku, bukan kerana buku tidak penting, tetapi kerana terdapat banyak gangguan lain dalam kehidupan. Telefon pintar, permainan digital, media sosial. Semua ini sangat menarik perhatian. Akibatnya, masa yang sepatutnya digunakan untuk membaca dan belajar sering dihabiskan dengan perkara lain. Masalah sebenar bukan kerana teknologi itu salah. Teknologi boleh menjadi alat yang sangat berguna jika digunakan dengan bijak. Masalah sebenar ialah cara kita mengurus perhatian dan masa kita. Ramai murid hanya membuka buku apabila peperiksaan hampir tiba. Mereka cuba membaca sebanyak mungkin dalam masa yang singkat. Cara ini sering menyebabkan pelajaran menjadi sukar difahami. Belajar sepatutnya menjadi satu proses yang berterusan. Ilmu perlu dibina sedikit demi sedikit. Seperti seseorang yang menaiki tangga, tidak mungkin seseorang boleh melompat terus ke tingkat paling atas. Dia perlu menaiki satu anak tangga demi satu anak tangga. Begitulah juga dengan ilmu. Setiap halaman yang dibaca membawa kita selangkah lebih dekat kepada kejayaan. Mari kita fahami satu prinsip penting dalam pembelajaran. Membaca adalah pintu kepada ilmu. Satu, buku membuka dunia ilmu. Buku mengandungi pengetahuan yang dikumpulkan oleh manusia selama beratus-ratus tahun. Melalui buku, kita boleh belajar tentang sains. Melalui buku, kita boleh memahami sejarah. Melalui buku, kita boleh mempelajari kemahiran baru. Murid yang suka membaca biasanya mempunyai pemahaman yang lebih luas. Dua, membaca menguatkan pemikiran. Apabila murid membaca, otak mereka bekerja dengan aktif. Mereka memahami idea, mereka menghubungkan konsep, mereka membina pemikiran yang lebih matang. Inilah sebabnya mengapa membaca sangat penting dalam pendidikan. Tiga, membaca secara konsisten, membina kejayaan. Tidak perlu membaca terlalu lama setiap hari. Kadang-kadang membaca sedikit tetapi konsisten sudah cukup memberi kesan besar. Contohnya, membaca 20 minit setiap hari. Dalam setahun, jumlah ilmu yang diperoleh boleh menjadi sangat besar. Saya ingin berkongsi satu kisah. Seorang murid yang pada awalnya tidak begitu menonjol dalam pelajaran. Namun dia mempunyai satu kebiasaan yang sangat baik. Dia suka membaca. Setiap hari dia meluangkan masa membaca buku. Kadang-kadang buku pelajaran. Kadang-kadang buku tambahan. Lama-kelamaan pengetahuannya menjadi semakin luas. Apabila guru mengajar sesuatu topik, dia lebih mudah memahami kerana dia pernah membaca tentang perkara tersebut. Keputusan peperiksaannya semakin meningkat. Rahsianya bukan kerana dia mempunyai bakat luar biasa. Rahsianya ialah kebiasaan membaca. Kisah kedua, seorang tokoh terkenal pernah ditanya tentang rahsia kejayaannya. Beliau berkata bahawa sejak kecil beliau suka membaca buku. Melalui buku, beliau belajar banyak perkara. Buku menjadi guru yang sentiasa bersama dengannya. Kisah ini menunjukkan bahawa membaca adalah kebiasaan yang sangat penting bagi mereka yang ingin berjaya. Anak-anak murid yang saya kasihi, buku bukan sekadar kertas yang dipenuhi tulisan. Buku adalah sumber ilmu. Buku adalah sahabat dalam perjalanan pembelajaran. Buku adalah tangga yang membantu kita naik lebih tinggi dalam kehidupan. Jika kamu ingin berjaya dalam pelajaran, jadikan membaca sebagai kebiasaan harian. Tidak perlu terlalu lama.
Mulakan dengan membaca sedikit setiap hari. Baca buku pelajaran, baca buku tambahan, baca bahan yang membantu kamu memahami dunia dengan lebih baik. Lama-kelamaan kamu akan melihat perubahan dalam diri kamu. Jika kamu rasa perkongsian ini memberi semangat kepada diri, saya jemput kamu untuk subscribe channel Pengetua AAI. Di sini kita berkongsi motivasi dan inspirasi untuk membantu murid menjadi lebih cemerlang dalam pelajaran dan lebih baik dalam kehidupan. Tekan butang subscribe sekarang, kongsi video ini kepada rakan-rakan kamu kerana kita mahu melihat lebih ramai murid berjaya. Ingatlah, buku adalah tangga kejayaan dan setiap halaman yang kamu baca hari ini adalah satu langkah menuju masa depan yang lebih hebat. Teruskan membaca, teruskan belajar dan jadilah murid yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi juga mulia dalam akhlak. Terima kasih anak-anak semua. Semoga kamu semua menjadi generasi hebat yang membanggakan keluarga, sekolah dan negara.